Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada pensyarah saya yang hormati, itu Dr. Saiful Azampu bin Abdullah dan rakan-rakan sekalian yang dikasihi sekalian. Nama saya Muhammad Aziz bin Khairul Azmi. Allah. Sekejap. Baik, pertama sekali kita lihat apa itu audiogram. Masuk kepada pengenalan audiogram. Audiogram merupakan satu graf atau jadual yang sering digunakan untuk mengukur tahap pendengaran seseorang. Ia digunakan secara meluas dalam dunia audiologi. Dalam bidang audiologi ini, ia menilai keupayaan pendengaran seseorang mendengar bunyi pada tahap pelbagai frekuensi. Menurut World Health Organization (WHO) World Health Organization pada tahun 2021, audiogram dianggap sebagai instrumen standard emas ataupun gold standard dalam menilai tahap kepekaan pendengaran seseorang dalam pelbagai tahap frekuensi dan pelbagai tahap kekuatan bunyi. Melalui audiogram ini, pakar audiologi dapat mengenal pasti 3 benda, iaitu tahap kehilangan pendengaran, mengenal pasti jenis kehilangan pendengaran dan last sekali, cadangan intervensi yang sesuai yang perlu diambil untuk mengatasi masalah masalah pendengaran ini. Dalam konteks pendidikan khas, audiogram sangat penting kerana ia membantu guru memahami keperluan komunikasi murid yang mempunyai masalah pendengaran ini. Selain itu, fokus kepada jadual audiogram di atas saya ini, pada paksi X, kita mula kepada paksi X. Paksi X itu mendata. Paksi X mendata dari kanan ke kiri mewakili frekuensi dalam unit Hertz. Ia bermula dari bunyi rendah, itu dikenali sebagai bass, 250 Hz, iaitu Hertz, ke bunyi yang langsing, yang bunyi tinggi, 8000 Hz. Manakala paksi Y itu dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, mewakili intensity, itu kelantangan kekuatan bunyi dalam unit desibel, dB. Semakin ke bawah garisan yang dinyatakan, semakin teruk tahap kehilangan pendengaran seseorang daripada Jurnal Katz ETL 2024. Nombor 1, kita fokus kepada kondaksi udara. Kondaksi udara itu merupakan ujian di mana murid akan memakai headphone, bunyi melalui telinga bunyi itu akan melalui telinga 3 fasa, telinga luar, tengah hingga ke telinga dalam. Bunyi akan dihantar melalui telinga luar, tengah dan telinga dalam. Melalui ujian ini, pakar audiologi boleh menilai keseluruhan laluan pendengaran. Simbol yang digunakan dalam audiogram ini iaitu kosong, tanda bentuk kosong, bentuk O dan merah, mewakili telinga kanan, dan X atau biru untuk telinga kiri. Simbol ini ditanda pada graf audiogram berdasarkan tahap bunyi yang didengar oleh individu tersebut untuk tahu yang mana satu telinga mempunyai masalah. Dalam ujian audiogram ini juga terdapat satu konsep yang dipanggil masking. Sekarang kita akan fokus kepada konsep masking. Masking bermaksud bunyi yang hingar, bunyi yang bising ataupun bunyi yang kuat
akan dihantar ke telinga tidak diuji seperti telinga kanan saya. Tujuannya ialah untuk memastikan telinga tersebut tidak membantu telinga yang sedang diuji seperti telinga kiri saya. Ini sangat penting sebab telinga yang lebih baik boleh mengambil alih ataupun tiba-tiba mengalih fungsi mendengar. Dengan adanya masking, keputusan audiogram menjadi lebih tepat dan sah. Sebagai contoh, telinga kanan saya diberi sound, diberi bunyi yang hingar, bunyi yang bising untuk tidak menghalang telinga yang tidak baik ini untuk diambil ujian untuk mendapatkan keputusan tahap audiogram yang mana lebih tepat dan sah. Selain itu, konduksi tulang. Selain konduksi udara, terdapat juga ujian konduksi tulang. Dalam ujian ini, alat yang dipanggil bone vibrator ataupun alat penggetar akan diletakkan pada tulang mastat ni, tulang mastat di belakang telinga. Melalui kaedah ini, bunyi yang dihantar terus ke koklea atau telinga dalam tanpa melalui telinga luar dan telinga tengah. Ujian ini penting kerana ia membantu pakar audiologi menentukan sama ada masalah pendengaran berlaku pada tahap yang mana. Sama ada telinga luar, telinga dalam, telinga tengah. Fokus kepada simbol audiogram, iaitu konduksi udara, air conduction. Di bahagian kanan itu bulatan, di bahagian kiri pangkah. Kalau konduksi udara dengan masking, di bahagian kanan ialah segi 3. Kalau di bahagian kiri, segi 4. Tepat. Di bahagian konduksi tulang, di bahagian kanan, arrow itu menunjukkan ke arah kiri. Berlawanan sikitlah. Kalau di alih kanan, di sebelah kanan, konduksi tulang ni arrow dia alik kanan, menuju ke kanan. Tapi dia ditujukan kepada konduksi tulang kiri. Jadi, yang keempat, tulang konduksi dengan masking. Itu ada sepak macam kurungan. Kalau di kanan, kurungan ni warna merah. Kalau di kiri, kurungan warna biru. Senang saja. Hi, this is Tom from ZeroToFinals.com. In this video, I'm going to be going through audiometry. And you can find written notes on this topic at ZeroToFinals.com/audiometry or in the ear, nose and throat section of the Zero to Finals surgery book. So let's jump straight in. Audiometry involves objectively testing a patient's hearing by playing a variety of tones and volumes. Air conduction is tested by using headphones, and bone conduction is tested using a device called an oscillator that delivers sounds directly to the bones of the skull. Audiometry results are recorded on an audiogram. Audiograms can help identify and differentiate between conductive and sensory neural hearing loss, and we're going to talk in more detail about how this is done. Let's talk about audiograms. Audiograms are charts that document the volume at which patients can hear different tones. The tone is measured as frequency in hertz, which is plotted on the x-axis from low to high-pitched. The volume is measured in decibels, which is plotted on the y-axis from loud at the bottom to quiet at the top. The lower down the chart, the higher the decibels and the louder the volume. The higher up the y-axis, the more sensitive the patient's hearing is. Hearing is tested to establish the quietest volume at which a patient can hear each frequency. This level is plotted on the chart.
The louder the sound required for the patient to hear, the worse their hearing is, and the lower on the chart they will plot. For example, 1,000 Hz sound will be played at various volumes until the patient can just about hear the sound. If this tone is heard at 15 decibels, a mark is made on the chart where 1,000 Hz meets 15 decibels. If this sound can only be heard at 80 decibels, a mark is made where 1,000 Hz meets 80 decibels. Hearing is tested in both ears separately. Both air and bone conduction are tested independently. The following symbols are used to mark each of these separate measurements. X is used to mark the left-sided air conduction. A square-shaped closed bracket is used to mark left-sided bone conduction. An O is used to mark right-sided air conduction. And a square-shaped open bracket symbol is used to mark right-sided bone conduction. When a patient has normal hearing, all readings will be between 0 and 20 decibels at the top of the chart. In patients with sensorineural hearing loss, both the air and bone conduction readings will be more than 20 decibels, plotted below the 20 decibel line on the chart. This may affect only one side more than the other, or both sides equally. In patients with conductive hearing loss, bone conduction readings will be normal, between 0 and 20 decibels. However, air conduction readings will be greater than 20 decibels, plotted below the 20 decibel line on the chart. In conductive hearing loss, sound can travel through the bone, but is not conducted through air due to pathology along the route into the ear. Both air and bone conduction readings will be more than 20 decibels in patients with mixed hearing loss. However, there will be a difference of more than 15 decibels between the two, with bone conduction better than air conduction, plotted slightly higher on the chart. Thank you for watching this video. If you liked the video, left a comment or subscribed to the channel, thank you so much, it really helps. Hi, this is Tom from Finals is not just a YouTube channel. In this video, There's I'm also going to be a going website through with detailed audiometry. notes, illustrations, You can find and written notes on this questions, topic at an Instagram account where new questions are zerotofinals.com/audiometry, posted every day or to in help the you ear, test your nose and knowledge, throat section of the books, Zero to Finals surgery book. flashcards, and much more. So let's jump straight in. I also have a personal Audiometry channel involves where I share my objectively thoughts and testing a tips on patient's learning hearing medicine, by and playing you a can find variety links of to tones everything in and the volumes. description of this video. See you next time. Fokus kepada jenis kehilangan pendengaran. Terdapat 3 jenis utama kehilangan pendengaran. Yang pertama itu kehilangan pendengaran konduktif. Kehilangan pendengaran konduktif ni biasanya berlaku apabila terdapat masalah ataupun halangan atau kerosakan pada telinga, bahagian telinga luar atau tengah yang menghalang bunyi daripada sampai ke telinga dalam, itu cochlear. Halangan yang biasa berlaku ataupun kerosakan itu disebabkan oleh jangkitan telinga tengah atau otitis media yang biasa kita dengar, dan pengumpulan tahi telinga atau seruman, dan kerosakan tulang ossikel. Biasanya dalam audiogram ni, ciri-ciri dia adalah bone conduction-nya normal, itu konduksi tulang adalah normal, tetapi konduksi udara adalah teruk. Terdapat airborne gap, maksudnya terdapat celah-celah lebih daripada 10 desibel antara kedua airborne gap, air conduction dan bone conduction, itu konduksi udara dan konduksi tulang. Yang kedua itu kehilangan pendengaran sensori neural. Jenis yang kedua itu sensory neural hearing loss, berlaku apabila terdapat cochlea ataupun telinga dalam ataupun saraf auditori yang menghantar isyarat ke otak bermasalah. Ciri audiogramnya adalah air conduction dan bone conduction, iaitu konduksi air, konduksi udara dan konduksi tulang hampir sama. Kedua-duanya menunjukkan kehilangan pendengaran. Tiada perbezaan besar antara kedua-duanya.
Jenis penyakit ini adalah bersifat kekal kerana bersifat kekal. Yang ketiga, itu last sekali, kehilangan pendengaran campuran. Jenis ketiga itu biasa kita dengar mixed hearing loss. Ia merupakan gabungan antara konduktif dan sensori neuron. Dalam audiogram, dicatatkan bone conduction, kondusi tulang itu menunjukkan kehilangan. Dan air conduction menunjukkan lebih teruk. Kondusi udara itu menunjuknya lebih teruk. Terdapat A bone gap. Terdapat celah-celah antara kondusi tersebut. Is sensorineural. Despite what the name says, most of the time it isn't the auditory nerve itself that has the problem, but it's the little tiny hair cells that are inside your hearing organ, otherwise known as your cochlea. These hair cells flex and move when sound comes into the ear. Their movement sends a signal through the auditory nerve to the brain, causing you to hear. If these hair cells don't work right, you'll have a hearing loss. Some of the most important causes of sensorineural hearing loss is noise exposure and age. If these hair cells sustain a lot of damage from excessive noise exposure, either from impact sounds like a firecracker or long duration sounds like a motorcycle engine, you could sustain a sensorineural hearing loss. The good news is that this type of hearing loss is preventable. Just wear hearing protection. On the other hand, if age is the culprit, there's little you can do to prevent this type of hearing loss. Nearly everyone will develop this type of hearing loss if they live long enough. Sensorineural hearing loss is treatable by hearing aids when the outer hair cells are the ones that are damaged. If too many inner hair cells are damaged, it prevents the proper transmission of sound to the brain and will limit the hearing aid benefit. Other less common causes of sensorineural hearing loss are sudden hearing losses and acoustic neuromas or tumors, both of which generally occur in only one ear at a time. If you ever experience hearing loss in only one ear, get to your doctor immediately. Sudden hearing losses are generally caused by a virus attacking the hair cells of your cochlea that we just talked about. Treatment includes steroids, but success with treatment depends on how quickly you receive it. An acoustic neuroma, or tumor, can also give you a sudden hearing loss, but not always. This is when a tumor is growing on your auditory nerve and blocks sound from making it to your brain. Obviously, anytime a tumor is involved, it becomes more serious. The second type is a conductive hearing loss, or mechanical hearing loss. A conductive hearing loss is one that's caused by something preventing the proper transmission of sound to the cochlea. In this case, there's nothing wrong with your cochlea or auditory nerve, just the sound can't make it from your outer ear all the way to your inner ear. Sound has to travel through the ear canal, vibrate the eardrum, which causes the ossicles, otherwise known as the hearing bones, to move, and then they move the fluid inside the cochlea to cause that neural impulse. If any link in that chain has a problem doing its job, you'll have a conductive hearing loss. There are many causes of conductive hearing loss. Some of the most common are earwax, which block the vibration of sound, an eardrum with a hole in it, fluid behind the eardrum, disconnected ossicles, or even fused ossicles. A simple hearing test is able to identify exactly where the problem is. Conductive hearing losses often require medical intervention and sometimes require surgery to correct. The third type is a mixed hearing loss. This is when there's a component of a sensorineural hearing loss combined with a conductive hearing loss. This type of hearing loss is not common and requires multiple types of treatment. That's it for this video. If you learned something new and enjoyed this video, please share it with someone you know. Take care, and I'll see you next time. Okay, menelusuri kepada jadual audiogram yang ditujukan di atas saya, iaitu bermula pada 250 Hz. Pada garisan 250 Hz kita mendapati bahawa simbol bulatan merah yang berada pada tahap 75 desibel dan
pangkah berwarna biru itu mewakili telinga kiri pada tahap 80 desibel. Pada garisan 500 Hz itu simbol bulatan merah berada di sekitar 80% bersama dengan telinga kiri itu simbol pangkah dengan biru. Pada 1000 Hz simbol bulatan berwarna merah naik sedikit manakala pangkah yang berwarna biru itu mewakili telinga kiri tidak berganjal. Seterusnya beralih kepada garisan 2000 Hz. Pada 2000 Hz telinga kiri masih sama pada tahap 80 desibel, manakala telinga kanan yang mewakili bulatan yang berwarna merah berada pada 75 desibel. Seterusnya pada 4000 Hz telinga kiri masih sama seperti yang sebelumnya, dan telinga kanan simbol bulatan dan berwarna merah pada tahap atas 75 desibel, sama seperti 8000 pada tahap 8000 Hz. Kedudukan bulatan merah dan simbol pangkah berwarna biru yang mewakili telinga kanan dan telinga merah, telinga kanan dan telinga kiri masih sama. Ini menunjuk analisis corak keseluruhan graf ini, kita dapat melihat keseluruhan pola atau kita mendapati titik-titik tersebut merentasi semua frekuensi pada titik yang pada sekitar 75 hingga 85 desibel hearing loss. Ini menunjukkan individu tersebut hanya mampu mendengar bunyi yang sangat kuat, dan berdasarkan klasifikasi tahap masalah pendengaran, keadaan ini biasanya dikategorikan sebagai kehilangan pendengaran tahap teruk atau kita panggilnya severe hearing loss. Sebab itu mari kita lihat kedudukan setiap simbol pada graf tersebut. Simbol yang digunakan dalam audiogram biasanya berbeza pada setiap telinga. Sebagai contoh, simbol bulatan merah yang mewakili telinga kanan, manakala simbol X, simbol pangkah berwarna biru mewakili telinga kiri. Simbol ini diletakkan pada graf yang berbeza berdasarkan tahap bunyi minimum sehingga maksimum yang boleh dengar oleh individu pada frekuensi tertentu. Langkah seterusnya ialah kita melihat nilai desibel pada pasti menegak, iaitu atas dan bawah. Pasti ini menunjukkan tahap kelantangan atau kekuatan bunyi. Semakin ke bawah kedudukan simbol pada graf, semakin kuat bunyi diperlukan untuk individu tersebut mendengar. Dan ini menunjukkan tahap kehilangan pendengaran sangat serius. Kemudian kita perlu menganalisis corak keseluruhan graf audiogram. Kita tidak hanya melihat satu titik pada jadual audiogram tersebut, tetapi kita perlu melihat kepada keseluruhan titik-titik atau pola yang merentasi semua frekuensi pada jadual audiogram. Seterusnya, sebagai contoh, kita mendapati kebanyakan titik yang berada pada rajah jadual audiogram sekitar 75 hingga 85 desibel. Ini menunjukkan individu tersebut hanya mampu mendengar bunyi yang lantang, yang kuat. Seterusnya, kita perlu membandingkan keputusan antara telinga kanan dan telinga kiri. Jika kedua-dua telinga menunjukkan pola graf yang hampir sama, ini bermaksud kehilangan pendengaran berlaku pada kedua-dua telinga, atau kita kata
sensory neural. Selain itu, kita juga boleh melihat sama ada titik pendengaran murid berada dalam kawasan speech banana ataupun kawasan berwarna kuning dalam jadual audiogram. Itu kawasan yang mewakili bunyi pertuturan manusia. Jika tidak titik pendengaran berada jauh di bawah kawasan ini, bermaksud berada di luar ataupun tidak berada di dalam kawasan berwarna kuning atau berada di pinggir, ia menunjukkan bahawa murid mungkin menghadapi kesukaran untuk mendengar pertuturan biasa tanpa bantuan alat pendengaran. Melalui analisis ini, langkah demi langkah, kita dapat memahami tahap pendengaran sebenar murid serta implikasi terhadap komunikasi dan pembelajaran mereka di dalam bilik darjah. Mari kita lihat pada tahap masalah pendengaran. Pada 0 hingga 20 desibel, pendengaran adalah pada tahap normal. Pada 25 hingga 45 desibel, tahap ringan. Itu suka untuk mendengar bunyi yang perlahan, itu bunyi kipas, bunyi peti ais, dan pada level tahap desibel seterusnya itu 50 hingga 65 desibel, itu pada tahap sederhana. Itu suka untuk memahami pertuturan perbualan sekitar. Dan pada 70 hingga 90 desibel, itu tahap teruk, hanya boleh mendengar bunyi perbualan yang kuat dengan jarak yang dekat. Dan pada 95 hingga 95 ke atas desibel, tahap pendengaran itu sangat teruk, hanya boleh mendengar bunyi yang sangat kuat, tidak boleh mendengar perbualan yang biasa. Berfokus kepada laporan pertuturan, mari kita fokus kepada analisis audiogram murid terdahulu. Berdasarkan analisis audiogram yang diperolehi, seperti yang kita bincang slide yang sebelum ini, purata ambang pendengaran murid berada di sekitar 70 desibel dan 85 desibel hearing level. Tahap ini menunjukkan bahawa murid berada pada sempadan antara kehilangan pendengaran sederhana teruk kepada teruk, namun lebih dominan kepada kehilangan pendengaran tahap teruk. Jadi ia lebih dominan diklasifikasi sebagai kehilangan pendengaran tahap teruk. Selain itu, jenis kehilangan pendengaran yang dikenal pasti ialah sensory neural hearing loss atau SNHL. Sensory neural hearing loss berlaku apabila terdapat kerosakan pada koklea di telinga dalam ataupun saraf auditori yang menghantar isyarat bunyi ke otak. Keadaan ini biasanya bersifat kekal dan tidak dapat dipulihkan sepenuhnya. Ciri yang menyokong ayat saya, interpretasi saya sebentar tadi itu corak kehilangan pendengaran simetri pada corak kedua-dua telinga. Dan kedua, tiada jurang airborne gap yang jelas. Tiada celah-celah ataupun tiada sempadan yang luas antara kedua-dua konduksi tersebut. Dan yang ketiga, penurunan sensitiviti beratasi semua frekuensi, iaitu semakin menurun semakin tinggi desibel, semakin tinggi hertz tersebut, semakin menurun ataupun penurunan sensitiviti semakin kurang merentasi semua frekuensi. Yang kedua iaitu analisis diskriminasi pertuturan. Berdasarkan ujian yang dijalankan, apabila berada pada tahap 50 desibel, itu tahap bunyi perbualan yang biasa, murid hanya mampu memahami sekitar 34% pertuturan. Namun dalam keadaan yang mempunyai bunyi latar ataupun hinggar ataupun suara yang kuat, itu sebanyak plus 5 sensory neural,
SNR, tahap pemahaman ini menurun kepada 24% sahaja. Ini menunjukkan bahawa walaupun bunyi dikuatkan, murid masih menghadapi kesukaran besar untuk memahami pertuturan ini. Hal ini berlaku kerana bunyi tidak semestinya bermaksud memahami makna bunyi tersebut. Murid mungkinlah boleh mendengar bunyi tetapi otak mengalami kesukaran untuk memproses maklumat auditori yang diterima dengan jelas. Yang fokus kepada hubung kait dengan teori pembelajaran kita, menurut konsep auditory sandwich dalam terapi auditori verbal, murid mempunyai kehilangan pendengaran sekitar 70 desibel hingga 85 desibel, memerlukan sokongan visual yang kuat. Ini termasuk bacaan bibir, gerakan tangan, bahan visual dan bahasa isyarat. Hal ini kerana input pendengaran sahaja tidak mencukupi untuk mencapai pemahaman sepenuhnya. Oleh itu, dalam bilik darjah, guru perlulah menggunakan pendekatan yang sesuai seperti multimodal, iaitu gabungan visual dan auditori. Jika ditinjau pada punca berlaku masalah pendengaran pula, terdapat beberapa faktor yang boleh menyebabkan masalah pendengaran dalam kanak-kanak ini boleh berlaku. Antara faktor utama iaitu faktor genetik ataupun kognitif. Sebagai contoh jangkitan seperti meningitis, rubella, cytomegalovirus. Jangkitan ini boleh merosakkan sel rambut dalam koklea yang berfungsi untuk mengesan bunyi. Selain itu, pendedahan bunyi yang kuat dalam tempoh lama juga boleh menyebabkan kerosakan pada sel rambut koklea. Kerosakan ini biasanya bersifat kekal dan menyebabkan kehilangan pendengaran sensori neural. Faktor lain ialah otitis media kronik yang tidak dirawat. Walaupun biasanya menyebabkan kehilangan pendengaran kognitif, komplikasi yang lain jangka panjang boleh menjejaskan telinga dalam. Berfokus kepada kesan terhadap pemerolehan bahasa murid dan pembelajaran dalam bilik darjah. Yang pertama iaitu kesukaran mengikuti perbualan kumpulan. Dalam persekitaran bilik darjah, biasanya murid mempunyai pelbagai bunyi latar belakang seperti bunyi sembang, bunyi bercakap, bunyi kipas, bunyi kerusi bergerak. Kajian menunjukkan individu dengan masalah pendengaran mengalami kesukaran memahami pertuturan dalam keadaan bising walaupun bunyi pertuturan sudah cukup kuat. Akibatnya, murid mungkin tidak memberi respon yang betul yang dimahukan kepada rakan. Sering meminta orang mengulangi percakapan. Yang ketiga, kelihatan pasif dalam aktiviti murid. Maksudnya pasif, duduk diam je. Yang kedua, iaitu contoh subjek matematik. Guru menerangkan pelbagai langkah penyelesaian seperti tambah, bahagi ataupun sama dengan ataupun tulis jawapan. Jika murid tidak mendengar dengan tepat ataupun 100% langkah dengan jelas, mereka mungkin tersilap prosedur untuk menyelesaikan masalah ini, menyebabkan lambat menyiapkan kerja dan memberi kesan kepada murid tersebut
memberi kesan terhadap murid tersebut jika diabaikan. Yang ketiga itu risiko pengasingan sosial, itu kesukaran berinteraksi, berkomunikasi dengan rakan sebaya. Kajian Antia, Lederberg dan Guardino pada tahun 2021 menyatakan bahawa kanak-kanak yang mengalami kehilangan pendengaran sering menghadapi cabaran dalam interaksi sosial kerana kesukaran memahami komunikasi lisan dalam persekitaran yang bising seperti bilik darjah. Mungkin mereka mungkin menghadapi kesukaran untuk mengikuti perbualan dalam kumpulan masing-masing. Okey, seterusnya saya akan menerangkan kesan ke atas pendengaran, aspek pemerolehan bahasa dan kemahiran sosial. Kehilangan pendengaran juga memberi kesan kepada perkembangan bahasa murid. Murid mungkin mengalami kesukaran untuk mengenal pasti bunyi huruf fonem tertentu. Sebagai contoh, bunyi konsonan yang berfrekuensi tinggi seperti S, F, K biasanya berada pada frekuensi 4000 Hz hingga 8000 Hz yang sukar didengar oleh murid dengan kehilangan pendengaran sederhana. Frekuensi ini biasanya sukar didengar oleh murid yang mengalami kehilangan pendengaran sederhana. Akibatnya, murid mengalami kelewatan bahasa, kosakata yang terhad dan kesukaran membina ayat. Kajian menunjukkan bahawa kanak-kanak dengan kehilangan pendengaran ringan hingga sederhana ini mempunyai risiko tinggi mengalami kelewatan bahasa bertuturan berbanding dengan populasi normal seperti budak-budak tipikal. Untuk slide ini, saya akan membentangkan tentang intervensi dan sokongan awal. Pada intervensi yang pertama, yang boleh saya beri idea ialah penggunaan alat bantuan pendengaran dan atau hearing aids. Hearing aid berfungsi untuk menguatkan frekuensi bunyi pertuturan, meningkatkan akses murid kepada input bahasa dan membantu murid mendengar percakapan guru dan rakan. Penggunaan awal alat bantu pendengaran ini sangat penting kerana ia dapat membantu kanak-kanak mengikuti pembelajaran di sekolah dengan lebih baik serta dapat mengurangkan kekurangan masalah pendengaran ini. Kajian menunjukkan bahawa pengesanan awal dan pemasangan alat bantu pendengaran meningkatkan peluang kanak-kanak mengikut pembelajaran di kelas biasa serta mengurangkan kesan negatif kehilangan pendengaran terhadap perkembangan bahasa. Contohnya pelaksanaan di sekolah, murid memakai hearing aid bilateral dan guru memastikan alat berfungsi sebelum kelas bermula. Selain itu, murid memerlukan bagi murid yang mengalami kehilangan pendengaran tahap teruk hingga sangat teruk, mereka mungkin memerlukan implan koklia. Apa itu implan koklia? Implan koklia ni ialah alat elektronik, alat yang canggih yang menukarkan bunyi kepada impuls elektrik dan merangsang saraf pendengaran secara langsung. Kajian menunjukkan bahawa implan koklia tersebut dapat membantu meningkatkan perkembangan bahasa dan kefahaman pertuturan dalam kalangan kanak-kanak dengan ketika mempunyai kehilangan pendengaran yang teruk. Contoh impak yang positif yang dapat murid dapati itu murid boleh mengenal pasti bunyi pertuturan di sekeliling mereka dan peningkatan kemahiran komunikasi lisan yang banyak.
Nearly 1 out of every 6 adults has some trouble hearing, and those numbers of developing hearing loss, it's growing fast. A lot of people who could really use a hearing aid don't have one. But that should change now that it's easy to get a hearing aid over the counter. 12 News Side's Marilyn Moritz has some recommendations and what to know before you buy. It's frustrating constantly asking, can you repeat that? An over-the-counter hearing aid may be the solution. It's easier and more affordable than ever. If you have mild to moderate hearing loss, you don't necessarily need to go see a doctor or an audiologist to get one. You can actually just go to the store or go online and buy a pair. So where do you start? First, know that there are 2 kinds, preset and self-fitting. Preset OTCs are more affordable and they're generally simpler to set up and use. You can just stick them in your ear and go. But some are so simple that they offer little more than basic volume control. Consumer Reports worked with an audiologist to test 10 OTC hearing aids. Things like volume, frequency range, distortion, battery drain, and directional amplification. Here's what they found. At $99, the Audien Hearing Atom was the most affordable preset model they tested. But the only thing you can customize is the volume control, and that requires a tiny screwdriver. CR also found it created noisy distortion in loud environments. For about $450 more, they found the Lucid Engage a lot more versatile. It offers 4 distinct audio configurations. Self-fitting hearing aids are more expensive, but they're a really good choice if you want your hearing aid to be more tailored to your hearing loss, or if you want options like streaming music or calls. The Lexi Lumens were among the most affordable self-fitting hearing aids they looked at. You need to set them up by taking a short hearing test. CR found very little distortion in quiet or louder environments. Another good option, they said, is the Sony CRE E10. It's pricier at $1,300. Marilyn Moritz, KSAT 12 News. Keep up to date with all of San Antonio's top news, weather, and so much more by clicking the like and subscribe buttons below. And once again, thanks for watching KSAT. Seperti yang kita lihat video sebentar tadi, secara keseluruhannya, video ini menjelaskan bahawa kehilangan pendengaran adalah masalah yang biasanya berlaku. Hearing aids membantu menguatkan bunyi tetapi tidak memulihkan pendengar sepenuhnya. Pengguna hearing aids masih mencukupi pengguna hearing aids masih menghadapi cabaran terutamanya dalam bidang persekitaran bising. Teknologi seperti Bluetooth atau hearing loop boleh meningkatkan kualiti pendengaran. Sokongan masyarakat dan kesedaran awam sangat penting untuk membantu individu yang mengalami masalah pendengaran ini. Okey, fokus kita kepada intervensi yang ketiga, iaitu terapi pertuturan dan bahasa, speech language therapy dalam bahasa Inggeris. Terapi pertuturan merupakan intervensi utama untuk membantu murid yang mengembangkan kosakata, membina struktur ayat dan memperbaiki sebutan. Meta-analisis kajian menunjukkan bahawa program intervensi bahasa memberikan kesan yang signifikan yang positif terhadap perkembangan bahasa kanak-kanak dengan kehilangan pendengaran, khususnya dalam aspek tata bahasa dan wacana lisan. Sebagai contoh aktiviti yang dapat dilakukan dalam intervensi dan sokongan ini, iaitu contoh aktiviti yang berkait dengan terapi pertuturan dan bahasa, itu latihan diskriminasi bunyi PBM, latihan membina ayat mudah dan aktiviti dialog bergambar. Yang keempat, teknologi sokongan pendengaran atau Assistive Listening Device atau FM System. Seperti yang kita tahu, persekitaran bilik biasanya mempunyai bunyi latar belakang yang tinggi yang menyukarkan murid dengan kehilangan pendengaran memahami dan memahami pertuturan dan fokus kepada bunyi yang ingin didengari.
Oleh itu, sistem FM ataupun assistive listening device digunakan untuk menghantar suara guru terus ke alat pendengaran murid dan mengurangkan gangguan bunyi persekitaran. Kajian menunjukkan bahawa teknologi ini membantu meningkatkan kefahaman pertuturan dalam situasi bising. Walaupun situasi bising seperti bilik darjah, contoh penggunaan guru memakai mikrofon atau suara dihantar terus ke hearing aid murid. Okey, kita sampai di hujung intervensi dan sokongan sosial. Itu nombor 5 dan nombor 6. Yang nombor 5, pendekatan komunikasi visual ataupun bahasa isyarat bagi murid yang mempunyai kehilangan pendengaran yang signifikan. Komunikasi seperti bahasa isyarat atau pendekatan total communication boleh membantu proses pembelajaran ini. Pendekatan ini menggabungkan bahasa lisan, bahasa isyarat, gerakan badan dan ekspresi muka. Kaedah seperti Sign Support Speech atau dikenali sebagai komunikasi serentak membolehkan murid menerima maklumat melalui dua saluran komunikasi seperti visual dan auditori. Contoh di bilik darjah, guru menggunakan isyarat asas ketika memberi arahan. Murid menggunakan bahasa isyarat untuk bertanyakan soalan. Dan nombor 6 itu pengubah suaian persekitaran bilik darjah. Intervensi ini penting bagi bagi pendapat saya kerana ia melibatkan pengubah suaian persekitaran pembelajaran supaya murid dapat mengakses maklumat dengan baik. Antara strategi yang disyorkan seperti tempat duduk yang strategik bagi murid masalah pendengaran ini. Maksud saya untuk fokus menyusun tempat duduk strategik bagi fokus kepada murid yang mengalami masalah ini. Sebagai contoh, murid duduk berhampiran guru untuk membaca gerakan bibir ataupun penggunaan visual, carta gambar, slide dan nota bertulis membantu guru memahami isi pelajar. Dan selain itu, tempat susunan strategik seperti tempat susunan seperti huruf V yang menghadap guru akan lebih akan dapat menyampaikan suara secara sekata kepada semua murid yang menghadapi masalah pendengaran ini. Ketiga, itu dapat mengurangkan bunyi latar belakang. Sebagai contoh, menutup pintu atau tingkap bagi mengurangkan gangguan bunyi dalam ketika PDP. Dan nombor 4, memberi arahan secara jelas dan perlahan. Strategi ini dapat meningkatkan pemahaman murid terhadap kandungan pelajaran yang dipelajari. Sampai sudah kita pada akhir perbincangan pada hari ini, dalam video ini, dan saya akan membincangkan kenapa intervensi dan sokongan awal penting. Nombor 1 itu membantu murid meningkatkan kemahiran bahasa dan pertuturan bagi masa depan mereka dan dapat mengurangkan kekurangan mereka. Dan kedua, memudahkan murid memahami arahan dan pembelajaran di dalam kelas. Benda ini sangat penting kerana ia dapat menunjuk murid mana yang betul dan mana yang salah. Dan yang ketiga, mengurangkan kesukaran komunikasi dengan guru dan rakan sebaya. Intervensi dapat mengurangkan kesukaran ini dan akan menyebabkan mereka dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan-rakan mereka secara normal tanpa merasa
tanpa merasa terhalang. Tanpa merasa terhalang lah. Yang keempat, mengelakkan pengasingan sosial dan meningkatkan keyakinan diri murid. Jika murid dapat berinteraksi, maka keyakinan murid akan meningkat serta pencapaian akademik mereka dapat ditingkatkan. Nombor 5, itu membantu murid berinteraksi dengan lebih baik dalam persekitaran sekolah. Jika murid dapat berinteraksi secara normal, mereka dapat bersama-sama dengan rakan murid-murid tipikal mereka berdepan dengan cabaran-cabaran ataupun halangan pada masa hadapan dengan mudah. Dan yang last sekali, nombor 6, menyokong perkembangan akademik, sosial dan emosi murid secara menyeluruh. Komunikasi sangat penting kerana ia sering dikaitkan dengan perkembangan yang penting, itu perkembangan akademik, sosial dan emosi secara asasnya, dan secara keseluruhannya intervensi ini dapat meningkatkan keyakinan, meningkatkan kematangan murid dan justru itu ia dapat mengurangkan kesan masalah pendengaran mereka dan mereka dapat meneruskan hidup dengan berdikari. Sekian, itu sahaja daripada saya, Muhammad Azmi Kazmi, dalam penyampaian maklumat ini.